scam alert kali ni kita nak cerita pasal Celcom. Ya, Celcom. Telco lain pun ada, tapi saya nak cerita pasal Celcom sebab saya guna Celcom. So 2-3 hari lepas saya terima satu panggilan. Hello, saya jawab panggilan tu sebab saya tengok naik nombor Celcom dia tulis tu. Saya jawab, hello ya. Ini nombor, sebut nombor phone saya. Bla 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 bla. Okay. And then lepas tu dia pun kata, Encik sekarang ni sebab Encik dah guna Celcom, line Celcom, okay, so kita nak bagi Encik free 3 bulan free. Oh, 3 bulan free nak bagi saya. 3 bulan free tu. Okay, ya, betul-betul macam mana tu. Okay, sekarang ni kita dah hantar satu mesej. Cik cuba tengok nombor apa cik, sebab kita nak verify nombor tu. Saya pun tengok nombor naik adalah nombor OTP, right? Naik nombor OTP, right? And then saya pun tanya dia, okay, macam ni cik, boleh tak cik bacakan dulu nama saya? Nama saya apa ya? Tak sempat nak kata apa, dia tunggu letak telefon. Right? So, yang saya tahu, Celcom ke telco lain ke, dia takkan minta OTP kita. So, once yang minta OTP ni biasanya adalah scammer. Okay? Faham tu? Scammer. Lepas tu, ni yang menyebabkan orang keliru sekarang ni. So, kena faham betul-betul. Nombor naik tu adalah nombor Celcom. Kalau Celcom call kita sekarang ni, dia bukan naik Celcom dah. Dia naik apa? Celcom Digi. Jadi macam mana nombor yang scammer ni, dia boleh naik perkataan Celcom tu. Celcom tu boleh naik. Sedangkan biasanya kalau Celcom sendiri, Celcom sekarang telefon yang betulnya, dia akan naik Celcom Digi, right? Ia tu akan mengelirukan orang ramai. Jadi orang boleh anggap, ni Celcom call aku ni, Celcom nak apa? So Celcom suruh bagi nombor tu, dia bagi nombor tu. And then apa berlaku lepas tu? You faham sendiri lah, dia dah kena scam lah. Okay? So be very careful. Scammer sekarang ni dia cari jalan lagi bijak dia kita dah bergerak selangkah, dia bergerak 10 lagi langkah pada kita. Macam-macam cara dia buat untuk pastikan bahawa kita kena scam. So be very careful supaya tak kena scam. Okay? Itu dia. Apa-apa pun free Palestine.